Sekalipun bilik sama, keluasan sama, tapi kenapa ada orang boleh letak katil, meja dan almari sekaligus? Serius rasa lega bila jumpa katil yang bukan sekadar tempat baring, tapi jadi penyelesaian sebenar untuk bilik yang ruangnya terhad. Katil jenis bertingkat atau loft. Berangka besi heavy duty ini ada satu persamaan yang sangat jelas, iaitu keupayaan membolehkan perabot lain berada dalam bilik yang sama pada satu-satu masa tanpa perlu bersesak. Inilah konsep yang ramai orang terlepas pandang bila susun atur bilik tidur. Apa yang menjadikan katil jenis ini berbeza ialah penggunaan ruang menegak secara maksimum. Apabila tempat tidur dinaikkan ke atas dengan struktur keluli tebal yang kukuh dan stabil, bahagian bawah atau ruang sekeliling terus bertukar menjadi kawasan fleksibel. Di ruang itulah meja belajar boleh diletakkan, almari pakaian boleh disusun, rak buku boleh dipasang dan meja kerja boleh diwujudkan. Semua ini berlaku dalam satu bilik yang sama dalam satu masa yang sama tanpa perlu alih katil setiap kali mau guna ruang lain. Rangka besi heavy duty memberi keyakinan dari segi keselamatan dan ketahanan. Dengan struktur yang padat, lengkap dengan penghadang keselamatan di bahagian atas dan tangga besi yang stabil, penggunaan harian jadi lebih selesa. Ketinggian katil membuka peluang untuk menjadikan ruang bawah sebagai zon produktif. Bilik tidur bukan lagi hanya tempat rehat, tetapi boleh berfungsi sebagai ruang belajar, ruang bekerja atau ruang penyimpanan serentak. Keupayaan katil jenis ini menggabungkan dua atau lebih fungsi dalam satu ruang tanpa perlu renovasi besar. Tak perlu besarkan bilik, tak perlu tambah bilik baru, tak perlu keluarkan kos tinggi untuk ubah suai rumah. Cukup sekadar memilih katil dengan reka bentuk menegak dan rangka kukuh. Terus bilik yang sama boleh menampung katil, meja dan almari sekaligus. Konsep ni sangat sesuai untuk rumah yang mempunyai bilik bersaiz sederhana atau kecil, bilik anak yang perlukan ruang belajar, ataupun bilik sewa yang perlu dimaksimumkan setiap inci. Apabila susun atur dibuat dengan bijak, ruang lantai jadi lebih lapang, pergerakan lebih mudah dan bilik nampak lebih kemas serta moden. Tiada lagi situasi meja tersepit di tepi katil atau almari, menghalang laluan kerana struktur katil itu sendiri sudah membantu membahagikan fungsi ruang. Bila katil dan perabot boleh berada dalam bilik yang sama tanpa bertindih atau mengganggu antara satu sama lain, rutin harian jadi lebih teratur. Waktu malam boleh rehat dengan selesa. Waktu siang boleh belajar atau bekerja di ruang yang sama tanpa perlu ubah susunan. Itulah kekuatan sebenar katil jenis ini. Bukan sekadar jimat ruang tetapi memaksimumkan potensi bilik sepenuhnya. Kalau kau sedang cari cara untuk letakkan katil, meja dan almari dalam satu bilik pada masa yang sama tanpa rasa terhimpit, inilah masa untuk buat pilihan lebih bijak. Segera check out sekarang dan mulakan transformasi bilik tidur. Kau jadi lebih praktikal, kemas dan selesa.